Assalamualaikum semua. Kita sekarang berada di restoran sahabat saya, Johan Ishak. Dia ni nanti kita cerita apa dia punya latar belakang dia, tapi ni restoran dia, nama dia Dim Sum and Me. Yes, Dim Sum and Me. Kenapa Dim Sum and Me? Dia selalu, macam orang Malaysia ni dah jadi gila dim sum tau sekarang. Nah, saya pun Betul. terlepas pandang mula-mula. Betul. Tiba-tiba tengok rasa macam semua jadi Kita kan suka makanan Chinese, tapi kita nak cari yang halal, nak cari betul kan. Kadang-kadang susah nak cari kan. Yes, betul. So you memang buat benda yang sangat tepat lah, pasal kita memang suka makanan macam ni. Ya. So dia dekat ke hati Betul. Orang yang apa? Rakyat marhai ni lah, suka makan dim sum. Saya dengar memang banyak kawan-kawan saya, anak-anak diorang semua suka pergi makan dim sum. So itu jadi Dim Sum and Me. So rapat dengan dia kan. Wah, merakyatkan dim sum lah ni. Ya, betul. So dim sum ni adalah macam, dia ni plate dia kecil-kecil je kan. Yeah. So ada macam lauk-lauk sikit atau macam dumpling ke apa benda tu semua kan. Dia macam kuih-kuih juga. Dia konsep paling dekat saya rasa dia macam Spanish punya tapas tu. Dia Cina punya tapas lah. Cina punya tapas lah. Tapi ada juga yang goreng-goreng semua kan. Ada juga goreng-goreng. Kenapa you decide nak buka restoran dim sum ni, Jo? Sebenarnya saya ni dah sampai orang cakap apa? Umur 50 ni orang panggil apa? Midlife crisis ke? Nak beli motor ke nak beli restoran? Kita kan nak beli. So kita fikir apa kita nak buat dah hidup ni dah kerja korporat. Betul. Semua kan. So fikir macam nak buka bisnes. So fikir nak buka Chinese food halal kat Malaysia. Terbaik. Ada a few lah kan. Yalah, betul. Few tapi macam tak cukup. So duk fikir lepas tu ada kawan datang, kawan cakap actually ada seorang Chinese chef ni, budak lagi umur kat hujung 20 dekat awal 30 lebih kurang. Dia memang dulu chef dekat dim sum restaurant. Tapi restoran yang tak halal. Tapi dia teringin sangat rasa macam dia nak serve the mass market. Mass market Melayu Muslim lah. Nak makan yang halal kan. So diorang a few friends diorang cari, diorang jumpa aku pula buat media. So, aku macam boleh ni kalau kita promote elok-elok ni kan. So join kita combine seorang sikit, pump in weight apa semua. Buka lah tempat ni dekat Glow Damansara. Yes. Glow Damansara buka sepanjang minggu? Buka sepanjang minggu, everyday daripada 11 pagi sampai 11 malam macam tu. Cuma bulan puasa ni 10 malam lah, awal sikit lah. Tapi kalau bukan bulan puasa sampai ke 11 malam. Itu pun dah nak buka puasa ni. Ya. Kata dah masuk dah masuk dah. Patut. So, apa kata sila mana buah kurma ni? Ni kurma dia. Okey. Hang baca doa. Aku baca. Baca. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurma dulu. Kurma dan dim sum. Sesuatu. So ada macam setengah orang bila dia buat restoran lah Chinese, Muslim ke apa, dia dah start fusion kan makanan dia. Adakah ini Chinese style ataupun ada fusion dia? Masa mula-mula buka dulu bulan Ogos Ogos 2024 last year. Dia start dengan basic Chinese punya dulu. Lepas tu dia slowly dia introduce infusion tu. So selalunya dalam sebulan tu dia akan chef tu akan tengok kita nak try apa. So ada sekali tu dia buat kari macam mamak punya kari tu. Sekali dengan dim sum kan. Ni untuk bulan puasa ni dia ubah sikit. Ni tak sama dengan menu yang selalu ada kat kedai ni. Cuma untuk bulan ni saja dia ubah sikit lah. So ada combination. Wow. Yang kita tahu selalunya dim sum ni kebanyakannya banyak seafood. Tapi dia tukar sikit, dia buat variety sikit. So dia taklah banyak sangat seafood. Ada sampai lagi tu? Dia ada ayam. Ada lagi. Itu dessert. Kita tak makan lagi, dessert dah sampai. So sebagai contoh macam yang ini lah. Yang ini kira barbecue chicken wukok nama dia. Barbecue chicken wukok. Maksud dia apa? Saya masuk wukok saya tak tahu lah, saya orang Melayu kan. Tapi dia macam luar ni macam serabut-serabut macam Kedah punya kuih keras. Macam Weet-Bix kan. Tapi dalam dia barbecue chicken. So kalau kita rasa ni kan dia taklah rasa Cina sangat. Dia macam infused jugalah. Kalau macam saya kalau barbecue ni pau, betul tak? Pau dalam yes, betul.
So dia tengok selera Malaysian lah. Yelah, tekak kita kan. Ya, betul. Macam ni chili crab. Mantau dan chili crab. Memang favourite tu. Selalunya mantau ni dia punya kuah dia yang macam ala-ala buttered chicken apa semua. Betul. Tapi yang ni dia buat chili crab kan, kasih selera mix Malaysian sikit lah. Asyik boleh kot. Sila. Jom. Start. Nasi dulu Okay, nasi Bahaya dulu. nasi. Full tak boleh makan yang lain. Tak. Rasa. Kan kita food tasting. Kita Betul, rasa betul. sesudu je. Dia belakang kamera baru kita bedal. Depan kamera buat Ya, ini nasi goreng dia panggil minced beef fried rice lah. minced beef Minced beef. Itu yang saya cakap tadi, kalau Chinese restaurant selalunya lah dia punya fried rice dia color dia kurang merah dan dia selalunya either ayam ataupun telur. Udang. Telur. Sorry, telur betul. Telur. Ada juga yang letak udang. Tapi ni dia letak beef. Sebab dekat tengah-tengah ni kurang beef. Tak ada beef, dia letaklah beef kat sini. Dan nasi dia buat, kalau macam the normal Chinese fried rice tu, dia color dia more on lighter yellowish tu. Yang ni dia buat merah sikit so that kena dengan selera Melayu lah. Sedap Jo. Dah puasa. Dia punya nasi goreng ni saya memang minat Chinese fried rice. Chinese fried rice ni dia ada tambahan dia macam sesame seed oil. Yes. Kan yang naikkan bau dia. Betul. Betul sedap. Dia satu cara nak assess the quality of fried rice ni. Ya. Selalu kebanyakannya gerai-gerai ni dia letak Ajinomoto banyak, MSG. Betul. So bila kita makan tu dia rasa daga je kan. So dia punya trick dia how to make it nice. Macam orang letak Ajinomoto. Tapi jadi sihat lah sebab tak ada Ajinomoto tu kan. So itu yang saya suka kalau fresh made ni semua dia tak pakai sangat ingredient yang artificial lah macam Ya, betul. Ni you kena try. Ni apa? Chicken seaweed roll. Chicken seaweed roll Dalam dia chicken, dia balut dengan seaweed. Rumpai. Ini bubur. Rumpai. Yang putih ni bubur. Dia macam bubur tapi dia ada ayam lah. Pieces of chicken. Oh ya? Saya try Try. Rasa kuah dia sikit. Oh, dia macam kuah telur. Ayam macam you cakap lah, ada ayam sikit. Betul. Kuah telur tu dia macam likat sikit. Dia seolah-olah macam ada letak tepung jagung sikit kan. Bagi aku reti juga masak. Tahulah juga. Tahulah nak nyebutnya. Tahulah nak menyebutnya. Ni dalam ni is fish. Tak ada chicken. Okay. Chicken dengan rumpai. Yes. Bismillah. Dia dimsum ni dia datang daripada budaya Cina. Sudah banyak pakai daging binatang yang kita orang Islam tak boleh makan. So dia punya trik dia, kalau dia tak letak daging tu, dia letak daging yang orang Islam boleh makan. Nak dapatkan dia punya texture daging tu kan. Yang itu dia punya trik dia. So kat sini Chef Ming ni dia pakai daging ayam untuk dapatkan texture tu untuk dimsum. Sedap juga. Okay Ini tak cukup satu. Yang ni confirm tak cukup. Nanti kita order lagi. Tapi banyak lagi nak rasa ni. Betul, tapi tak cukup satu. Nama dia apa kalau nak order? Apa dia? Yang ni orang kalau nak order apa? Dia chicken seaweed roll. Seaweed roll. Memang menarik. Okay. Jom kita try yang ni. Boleh. Yang ni salted egg chicken. Salted egg chicken. Ini biasalah orang Okay. makan lah salted egg chicken. Saya letak sikit. Thank you. Chicken. Jo, okey, ni macam mana kau ni dari buat media? Kalau nak tahu, Jo ni dulu bos kepada Media Prima. Lepas tu masuk Ozem TV. Kan, dan sebelum tu dekat mana, kat My Creative kan? Sebelum tu kat My Creative. My Creative. Ya. Daripada kreatif pam ke restoran ni, macam mana cerita dia? Dia asalnya saya dulu accountant. Saya kerja kat PwC, tengok orang punya account. Lama lah juga dekat belah-belah tahun juga. Sekejap. Okey, ni okey. Sedap. Okey Sedap.
Oh my god. Ha. This is nice. Quality makan. Ya. Lepas tu masa saya duk buat account tu dulu zaman-zaman gawat kalau Dato' ingat. Gawat Zaman gawat. 2008. Ini gawat yang sebelum tu, ini gawat 98. 98. 98. 99. Right, correct. Banyak betul syarikat kat Malaysia ni problem. Problem hampir lingkup lah. Antaranya TV3 bro. So saya accountant. Saya masuk tengok buku apa semua. Masa tu nak turn around balik, nak selamatkan. So saya part of the team lah dengan lawyer lah, dengan banker semua. Buatlah. Itu yang terwujudnya Media Prima. Oh. Sebelum gawat dulu tu mana ada Media Prima. Oh, tak ada. Tahun 2000, 2001 tu baru dia create Media Prima. Dari situlah baru dia masukkan TV3, Ya, TV7. masa tu umur hang berapa? Masa tu umur aku berapa? 25. 25. 25. Ha. 25 tahun yang sudah. 25 Sekarang aku dah 50. 50 lah, iyalah. So masa tu lah dia punya bos zaman tu lepas berapa tahun dah dia pun cari balik siapa tak yang structure balik financial ni apa semualah. So itu yang dia panggil balik. Mana Johan ni? Dia jumpa dia. Tariklah saya masuklah Media Prima Finance. Tu asal dia lah. Dan kemudian saya jaga My Creative Ventures untuk Kementerian Kewangan. Selepas berapa tahun lama juga, selepas dalam 15 tahun macam tu, lagi sekali problem duit. Market jatuh balik. Okay? Panggil saya datang balik. Kita nak kena restructure balik ni. Restructure balik. Kenapa? Masalah ni. Masalah problem kewangan ni kan. In fact, bukan Media Prima saja, semua conventional media lain semua pun masa tu dah start problem because of social media, Facebook, Google, YouTube dan sebagainya kan. Sekarang TikTok kan. So conventional media ni macam TV, radio semua nak kena rework themselves lah kan, to be relevant. So saya masuklah balik 2017 jadi CEO TV3. Dan juga NTV7, ATV, TV9 sebagainya lah. Baik. Maknanya you were CEO of the Media Prima punya station tu lah? TV station. So itu cerita korporat lah, tapi sebenarnya saya punya interest saya more towards arts. Menulis, main gitar, tulis lagu, painting. Ni painting salah satu painting saya belakang. Ni painting Johan kan? Painting saya ni. Tapi Johan, saya selalu jumpa dia pasal saya memang selalu kerap nonton teater. Selalu nampak muka dia. Dia pun ada juga menonton. You memang minat arts kan? Memang minat arts. So bila kita dah sampai umur 50 ni dah rasa macam nak pergi ke area-area yang kita minat ni kan. Dah penat lah buat korporat. Penat sangat, tak cukup tidur for how many years kan? Yalah. 30 tahun tak cukup tidur kan. Memikirkan masalah orang kan? Memikirkan masalah betul. Kan masalah sendiri tak terjaga kan. Alas saya pun mulalah sikit-sikit ke Jepun, buat art show, saya buat apa. Dan you juga menulis. Saya tulis buku, saya ada tulis novel satu, tu saya ada dalam a few books juga, kompilasi poem sajak Melayu dan juga English. Dan juga buku akademik. Ada buku saya buat untuk student masters kat universiti Wow. Budak UiTM pakai apa semua. Itu basically saya punya Finance lah. Dia bukan finance saja, dia fokus finance untuk creative industry. Oh, okey. Finance untuk creative industry. Semasa saya dekat My Creative Ventures tu nak tengok macam mana nak structure balik industri kat Malaysia ni, creative industry kat Malaysia ni. So saya tulis buku lah, so budak universiti pakai. So salah satu elemen art ni adalah culinary. Oh, wow. Culinary. Tapi saya tak berani nak masak bagi makan ke orang kan. Sebab saya masak bagi makan ke orang cakap tak sedap. So tak payahlah, kita involve macam ni lah. Kita jadi owner restoran, bagi orang yang pandai masak. Orang tu memang dah confirm pandai. Betul tak? So itu dia punya ni lah. Okay, kita rasa apa? Jom kita rasa tu. Rasa ni. Ni nama dia sweet sour wonton. Sweet sour wonton. Thank you. Sweet sour maknanya sos dia lah yang memainkan peranan kan. Betul.
Ya, betul. Okey. Sweet sour wonton. Saya terpaksa biar you makan seorang lah sebab saya tak boleh makan udang. Oh ya. Ini dah ada udang dalam. Ada udang. Lepas kita dah kena inject macam-macam vaksin ni, dia punya alergi dia makin banyak lah. Tak boleh makan. Dulu selama ni belas saja lobster. Kalau udang. makan ubat sebelum, yang ubat doktor bagi Allah tu. Dulu betul. Dulu bila makan je udang ke ketam ke lobster ke, lepas tu bila start gatal tu kita makan ubat kan. Tapi semenjak MCO tu dah tak boleh lah. Dah tak boleh Ada sekali tu saya makan juga udang. Masuk hospital terus minggu. Allah. Pneumonia. So, Oh my God. Jadi ni. So tak nak berhenti lah. Tapi itulah rindu lah. Rindu sebenarnya. Udang, lobster. Ikan boleh ikan. Ni macam mana? Yang ni memang agak basic, agak original, memang style Chinese punya. Dia tak ada kacau-kacau Betul, sedap. Ini. Memang rasa macam Chinese. Okey. Yang ni siumai dumpling. Ini pun ada udang lah brother. Ini dulu makan seorang lah gua. Lu kena cari apa tau? Lu kena cari yang vegetarian Cina tu. Rupa macam tapi rasa rupa macam tapi bukan. Rasa macam udang. Ada? Rasa macam udang tapi bukan. Ya ke? Tak syok lah, tak ori. Lah tak boleh makan. Tapi yang saya boleh makan ni, Chong Fan ni. Go ahead. Isi dia apa? Chong Fan ni, isi dia ada kala kita buat ayam, ada kala kita buat udang. daging. Tak. Dia selalunya yang selalu orang order everyday ni, memang udang. Kan? Tapi untuk bulan puasa ni dia tukar jadi ayam itu daging. Tapi ada hari chef ni dia ikut kepala dia nak buat daging ke, dia nak buat ayam ke. Hari ni aku tak tahu apa benda Okey, ni. Nampak ganti. macam Okay, you ambil satu. Yang ni this one I can eat. Thank you. Okey, setakat ni Macam mana setakat ni? Semua yang saya rasa sedap. Yang dumpling sweet sour tu, sos dia A lah, sangat A. Yang ini? Ni macam sos macam Chinese sos lah. Sedap. Authenticity dia. Kita nak cari yang Chinese cooking tapi rasa Chinese tu susah. Kadang-kadang dah masuk tangan Melayu, rasa dia Melayu sikit. Tapi ni chef Chinese. Chef Chinese. Kita pun agak open juga sebab kita terima komen daripada orang. Kena jujur. Cakap je. Yang ni kurang, itu kurang, ini kurang. Lepas tu kita improve over time. So alhamdulillah daripada bulan Ogos last year sampai sekarang dah berapa bulan dah? Dah dekat 9 bulan dah. So kita improve lah, improve. Benda simple je macam ni, sayur ni kan. Kailan ni, asal dia panjang So ada satu hari tu ada orang berumur juga, dia nak makan panjang, dia nak makan punya susah. So saya tengok lah, susah betul orang nak makan. So cakap kat chef, kailan ni potong lah. Potong lah. Sampai sekarang semua dia buat, semua dia potong. Sebab kita observe tengok orang punya gelagat kan bila makan yang ni itu rasa lagi. Okey. Ini siumai kan? Siumai dumpling. Yes. Ini memang kalau mana-mana dimsum, inilah dia punya. Yes. Dia kena ada benda ni. Dia mesti ni color kuning luar, atas ada orange sikit. Ya. Dan selalunya kita ambil ni sos dia, letak sikit. Bila bulan puasa ni kan, bila macam dumpling ni kan, bila you tukar you punya konsep tu, instead of makan, instead of eating dalam English, you cakap food tasting. You nak taste semua benda kan, you taste rasa, bila dah habis rasa semua, kenyang. Ya. Bulan puasa perut kejut. Sebab tu nasi ni pun ambil 2-3 sudu dah berhenti. Nasi yang lain dulu kan, baru kalau tidak memang susah nak makan. Ini pun saya dah ajak banyak kawan-kawan datang makan semua. Tak habis. Diorang bungkus bawa balik untuk sahur. Ya. So, ini best kan, nak rasa sikit. Kita pun restoran baru kan. Kita nak charge macam kat hotel tu gila mahal kan. So kita charge RM58 satu kepala.
Itu pun volume pun banyak. Banyak. Orang boleh Ha. bawa balik macam makan sahur juga. So, Betul. okey lah. Saya rasa baloi juga lah. Baloi, baloi. For me lah kalau to be apa? If I'm not the owner kan, I will say baloi jugalah. Ya, betul, Ya. betul. Good price, good food at good price. Yang saya pantang satu lah. Saya I don't mind nak bayar mahal. Tapi makan kena elok lah, kena bagus lah. Betul. Bila aku datang mahal, tak sedap, itu memang aku tak boleh. Kan? Okay. This one. Yes. Yang ini normal. Yang ini memang tak kacau. Yang ini memang kira original lah. Original This lah. Chinese style. Yes. Okay. Kailan ni, kailan. Baik. Stir fried kailan. Bismillah. Ambil yang atas yang hijau. Ya, Yang ya. bawah tu batang. Betul. Ya. Ini dengan garlic, sos tiram, Yes. original style lah. Lepas tu dia ada macam ala-ala krisik dia tak kat atas. Makanan Chinese ni kadang-kadang aku tengok sebenarnya simple aja masakan dia kan. Simple. Tapi lain. Bila kita rasa lain. Bila I feel kadang-kadang kita macam Malay lah. Rasa macam ada kadang-kadang kita overcook. Yes. Kan macam dia orang sap kejap aja. Itu je. Kan lalu je tu. Macam tadi Datuk cakap nasi goreng kan. Dia tak sesame oil, minyak bijan tu kan. Benda tu kasih wangi kan. So saya pernah belajar lah juga dengan satu chef Cina dia dulu lah, masa student dulu. Dia masak nasi goreng, sayur tu dia tak letak lagi. Nasi goreng tu dah siap dengan daging apa whatever lah, whether udang ke ayam ke dalam tu dah masak semua. Baru dia ambil sayur hijau ni, baru dia tabur kat atas. Lepas tu dia tutup. Dia full blast sekejap je. Dalam 20-30 second tu. Lepas tu buka, baru dia gaul. So sayur tu masa baru dia gaul tu belum masak betul lagi. Oh. Tapi bila dah gaul, dah panas apa semua, dia masak kat dalam nasi tu. So bila you makan, dia macam masih hijau, fluorescent lebih kurang. Dia macam tak overcook lah. Dia macam dia tak overcook. Tak apa orang kata tiba-tiba dah layu. So itu apa, sebab tu apa kadang-kadang orang ada orang tanya lah kenapa tak sampai lagi ni. Kan kita dah order lama. Kadang-kadang bukan sebab lama kat belakang. Memang dia lambat kan, dia tunggu. Tunggu sebab kata dia buka puasa kan. So okey, nak makan sekarang. So baru sayur ni lah. Sebab sayur dia lambat. Terus sayur ni dia masak. Sebab sayur kalau masak awal Cepat. dia layu cepat. Layu, betul. Ini sayur. So Datuk dah rasa, saya rasa ada benda yang Datuk tak, yang ini ni. Yeah. Yang ini Datuk tak makan lagi. Yang ini pun minta maaf lah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab dia ada ketam. Ketam pun saya lah, allergic lah. Ini Jadi aku je lah. You seorang je lah yang assess sedap tak sedap. Saya pun tak tahu sebab saya tak boleh makan. Inilah food tasting yang saya suka sebenarnya. Sebab food tasting punya partner tak boleh makan. More for me dia kata kan. Okay, jom kita try dia punya. Try. Ya, ni dia chili crab. Kalau saya Mantau. pergi ini kalau pergi ke Bangkok ni, saya tahu cari tempat dia. Tapi mantau yang tempat-tempat lain dia bukan chili crab dia lain. Dia pakai apa, dia punya kuah dia mungkin macam chicken butter chicken kan. Tapi chili crab macam ni susah cari tau. Oh, chili crab ni bukan kat Singapura banyak kan? Yelah, maknanya dekat KL Ya. nak cari yang macam ni susah. Yang dia sebenarnya dia ada bubur telur, dia bubur apa. Oh, kan, dia kuat. punya tekstur tu Tekstur, tekstur dia macam dia jadi macam ala-ala mayonnaise punya style Allah, sayangnya aku tak boleh makan ni. Nampak sedap. Mana Memang ni sedap. tuan punya pun tak boleh makan sebab sakit. Aduh. Surah lah. Tak apalah. Kita pun dah hidup dah makan ketam. Dah lalu lah. Ketam, udang, lobster dah makan berlungut-lungut dalam hidup ni kan. Cuma daripada 5 tahun lepas je baru berhenti makan kan. Ya. Oh, actually ni pun tak rasa lagi ni. Ni yang tadi barbecue chicken wokok tadi tu. Barbecue chicken wokok. Yang ni I boleh makan half-half dengan. Boleh. Okay, Thank you. yang ini dah kira Lah, ada infusion sikit lah. Infusion sikit. Yang ni tak 100% Chinese punya ni lah. Punya resipi. Yang ini saya boleh makan. Okay.
Actually chopstick ni kita kena buat competition lah kat Malaysia ni, tengok siapa terror pakai chopstick, siapa tak terror pakai chopstick. Budak muda kan. Budak muda dia tikam. Dia main tikam. Oh, yam. Nah, yes. Kan? Yes. Sedap. Ubi keladi. Betul. So macam selalunya Chinese buat yam basket tu. Yam basket ada kacang-kacang. Inilah rasa dia yam, dalam dia selalu dia bubuk chicken kamyong, beef kamyong. Yes. Same treatment dengan dia punya yam ni. Cuma dalam dia barbecue chicken. Yes. Mat, I think can bring the dessert. Ada dua, satu lemongrass, lagi satu taro sago lah, taro bunyi Lemongrass. lemongrass saya sago, taro sago. Wow. Bukan pasal dia panggil belanja. Saya buat review sangat jujur, memang makanan tu sedap. Sangat sedap. Thank you so much. And memang boleh datang lagi lah katanya. Gio Damansara. Glow Damansara. Macam mana boleh jadi Gio? Glow Damansara. Yes. Buka setiap hari Buka setiap hari. Setiap hari. Glow ni mall kan? Glow ni mall, dia mall yang agak baru. Tapi orang yang datang sini banyak pergi supermarket dia. Cold storage apa, saya pun tak tahu supermarket dekat situ. Tapi row kat depan yang menghadap jalan ni, Dia. semua restoran, ada banyak restoran. Ada restoran Istanbul, ada restoran Italian, Arab, ada Indian, Arab. Nah, yang kita kat sini the only Chinese food lah dekat this row lah. Dia. Yang memang you takkan miss. Kalau you lalu depan tu, ya kat di hujung kedai-kedai tu, di depan yang menghadap jalan raya, dim sum and mi. So check it out di sini. Kita ada satu lagi dish, iaitu dessert. Yes, dessert. Tapi makanan ni alhamdulillah Kenyang. Kalau kenyang. Baru rasa-rasa aja ni. Dah kenyang time ni bila dah rasa semua, baru unjuk nasi. Kalau nak nak kena lagi kenyang lagi, baru unjuk nasi kau dah rasa semua kan. Betul. Ni yang ni kita punya dessert ni. Ada dua jenis lah. Ni lemongrass jelly. Ni taro sago. Taro sago ni apa? Okey. Ni egg tart. Oh. Yang ini yang lemongrass jelly ni, dalam dia ada biji selasih. Sini elemen-elemen Malaysia dan letak lah. Ya. Tapi lemongrass ni, Ini Chinese ke? lemongrass saya rasanya multicultural sebenarnya. Multicultural, kan? Thailand banyak pakai kan. Betul. Tapi ada biji selasih. Yang ni sagu. Tapi bila orang cakap sagu, orang selalu terus fikir pasal gula Melaka. Tapi tak, colour dia warna purple. Ya, warna purple macam baju ni. Yalah. Sebab dia letak ni ubi keladi. Taro. Okey. Taro. So silakanlah rasa. Yang ni pun Baik. ni boleh rasa juga sikit ni. Ambil kat tengah ni saya makan. Dia punya sudu. Pakai sudu lah. Sudu. Tidak sudu. Oh ni. Oh, ada dua. Sorry, tak pasal. Ada dua lah. Allah, hai. Saya memang suka jelly. Okey. Sedap. Saya suka jelly. Dia ada two school of thoughts lah dessert ni. Sebab Melayu ni dessert ni dia pencuci mulut kan. So kalau macam ni memang kena sangat pencuci mulut sebab dia very light. Lepas tu dia punya rasa masam-masam tu dia hilangkan rasa yang spices before this lah. Yang ini pula lain. Yang ni pun ada juga kemelayuan dia. Tapi bukan daripada segi konsep tadi tu. Ini konsep dia yang lemak. Sebab taro ni dia jadi macam rasa dengan sagu, rasa macam Dah macam pengat Melayu punya dessert. Dah jadi pengat pula. Pengat ni salah. Melayu punya dessert kan macam very heavy, macam very lemak tu kan. Ni konsep dia lain pula. So dua-dua pun unmistakenly Melayu jugalah. So it's a Chinese dessert being infused into the Malay culture. Right. Ni dah macam bubur apa orang panggil bubur sago kan? Bubur sago. Orang Melayu kan? Okay, puas hati. Puas hati.
Saya suka yang masam-masam yang macam ni. Dia buat kita punya palate rasa Yes. disucikan. Yeah. Apa? So ini kan very spices kan. So dia clean up lah sikit. Yummy. Oh ni. Ada lagi satu. Okey. Ni yang ni egg tart lah. Egg tart ni dah more western culture lah. Okey, last kopek. Okey, satu lah. untuk you, Satu. Okey. Ada cheers ke? Ada cheers. Bom. Nak tengok dia menu bulan biasa lain. Yang ni bulan biasa lain, ada dekat depan dekat kaunter kan. Dia lagi banyak variety lah, okey. Okey. Lagi banyak variety, yang dia punya variety tu kalau nak buat bulan puasa punya package, dia tak dapat dia punya economy of scale lah. Betul. So sebagai contoh kita ada satu macam mihun kway teow soup ni. Dia kway teow soup yang ada ikan toman. Kway teow soup ikan toman. Dia ada ikan toman. So yang itu kalau kita nak buat package untuk Ramadan agak susah lah. Yelah, ikan toman kan senang nak dapat. Ya, betul. Ini tak boleh makan seorang, makan beberapa orang macam tu lah. Betul. So itu antara satu benda yang saya pun rasa macam terkejut lah bila chef buat kan ikan toman. Mana dapat stok ikan toman ni? Ada pula dapat stok lah. So antara my favourite lah bila datang sini, bila belanja kawan makan, saya order lah toman tu lah. Baik. Oh, itu kena datang balik tu. Yes. Nanti kita order. Toman Okey, Kway teow soup toman. Macam tu. Wow. Okey, nanti kita check it out. Alright. Menu dim sum and me off Ramadan. Off Ramadan. Ramadan apa? 1446. 1446. Betul. Thank you so much lah. Thank you Jo sekali lagi. And crew and gang. Thank you No so problem. much. Thank you. Thank you so much. Bawa lah nanti. menjamu kita orang dan kita akan ajak kawan-kawan dan family datang ke Dim Sum Memi di Glow Damansara. Ya. TTDI. Selamat. Baru review, showtime kita review gempak, semua pun terhujat. Dari A sampai Z kita tersebar.